Seluruh negara di dunia simpan emas sebagai harta negara. Walaupun semua kerajaan menggunakan wang kertas sebagai medium transaksi jual beli, sebagai kekayaan, emas tetap menjadi pilihan. Kenapa emas? Kenapa tak cetak duit, lepas tu simpan? Sebab nilai emas tidak perlu jaminan oleh mana-mana pihak dan emas tidak boleh dimanipulasi sewenang-wenangnya. Kalau tuan-puan nak tahu, nilai emas itu terletak pada berat dan keturunan emas itu sendiri. Walau apapun situasi yang berlaku, nilai emas semakin lama semakin meningkat. Tak sama dengan pelaburan lain. Emas, jika menjadi serbuk sekalipun, ia tetap bernilai. Jika harganya turun pun, nilainya tak akan menjadi kosong. Itulah kehebatan emas ciptaan Allah. Jika negara yang ada ribuan pakar ekonomi pun simpan emas, kenapa tidak kita? Mesti ada faedah besar yang mereka dah buat kajian. Jadi jom kita ambil peluang mulakan tabungan emas hari ini. Peluang terbaik untuk tuan-puan alihkan simpanan ASB, tabung haji dan KWSP ke dalam bentuk emas fizikal. Nak lagi jimat? Log item emas 100 gram ke atas. Tuan-puan boleh klik link di bio saya atau isi detail pada beg biru di bawah. Nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.